Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat. Okey, video kali ni aku nak buat tutorial cara korang nak login account Netflix pakai QR code. Okey, aku tahu benda ni dah ramai yang tahu. Cuma ni aku tunjukkan untuk orang yang tak tahulah. Okey, tapi pastikan korang pakai box ataupun TV yang official Netflix. Ada apps official Netflix lah. Okey, first kali korang buka apps Netflix. Sini apps Netflix. Okay. Alright, lepas tu pergi sign in. Okay, dia ada dua option. Satu pakai phone, lagi satu pakai remote. So ni aku nak ajar cara pakai phone. Okay, first korang ambil korang punya handphone. Okay, korang buka dekat kamera. Buka dekat kamera ke, tak kisahlah, kamera ke, scanner ke kan. Okay, lepas tu korang scan. Okay, just on. Okay, nanti dia akan keluar dekat handphone korang, akan keluar ni lah website dia lah. Okay, pastikan nombor yang dekat sini, dekat handphone korang dengan nombor dekat sini sama. Okay, tengok kena sama 504. Okay, right, lepas tu korang tekan continue. Continue, nanti dia keluar macam gini. Okay, dia keluar macam gini, korang masukkan email dengan password. Okay, kejap Okay, lepas korang dah masukkan email dengan password, korang tekan je start watching. So nanti dia akan okay, nampak ni macam gini. Okay, lepas tu korang tengok kat TV, automatik dia akan bertukar. Akan dia auto login lah. Auto login kat TV. Dia tak akan buka kat phone. Boleh tengok kat phone tak, dia auto login dekat TV. So nanti korang pilih profile, korang layan lah. Okay, tu step-step cara nak guna QR code. Senang lah, lagi simple lah pakai QR code ni Alright, semoga video ni bermanfaat. Yang mana belum komen, yang mana belum follow, like, share video ni. Alright, Assalamualaikum layan.